Kalau kita solat di masjid yang besar seperti Masjidil Haram, imam terlupa, tersilap bacaan, perlu ke makmum yang berada di saf terakhir menegur bacaan imam? Fatah nama dia, Fatah. Oh, kalau tegur tuan-tuan kena pakai mikrofon. Tuan-tuan tak ada mikrofon, imam tak dengar lah. Jawapan dia tak perlu tuan-tuan. Selagi mana Fatihah dia tak salah, tak ada masalah. Kalau bacaan Quran dia tu sunat. Bila sunat kalau salah, maka dia tak merosakkan solat dia. Patutnya makmum kat belakang dia lah yang tegur, tapi makmum pun pakat lupa belaka agaknya. Jadi tak ada siapa-siapa tegur pun tak membatalkan. Betul ke zaman para sahabat dulu Nabi kalau perempuan yang belum berkahwin mewarnakan kukunya dianggap pelacur? Mewarnakan kukunya saya kena kaji balik. Tapi kalau yang dianggap pelacur, sebenarnya bahasanya dianggap pelacur, iaitulah contohnya ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala rajulin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Mana-mana perempuan yang memakai wangian lalu sengaja dia tahu dia nak lalu depan ramai lelaki, dia pakai wangian untuk menarik perhatian, mereka ini pada tahap wanita pelacur. Fahiya zaniyah pada pandangan ulama adalah bukanlah dia itu pelacur, pada tahap wanita pelacur. Sebab wanita pelacur pada zaman Nabi, bukan zaman Nabi, zaman jahiliah, memang baunya dapat kenal pasti tu. Bau macam ni pelacur, bau macam ni bukan pelacur. Macam tu. Dia sebagai satu trademark. Trademark pelacur yang kedua pada zaman jahiliah adalah dia pakai rantai kaki. Rantai kaki disebut dalam Quran, dia hentak-hentak king cing cing cing. Zaman kita ni kita letak kat kucing je. Tapi orang jahiliah ni dia pakai. Orang perempuan zaman sekarang dia pun berasan dia comel macam kucing, dia pun nak pakai juga. Berjalan dia cing. Itu adalah juga pada tahap wanita pelacur. Yang ketiga, hari ini walaupun Allah kata tak boleh pakai yang ada biarjulihinna, yadrima biarjulihinna, iaitulah dia pakai apa nama tu, rentai-rentai kaki kat dekat kaki, kita tak pakai dah. Tapi zaman hari ni ada wanita yang pakai kasut tinggi ladam kuda. Lalu dia punya fungsi tu bila jalan ketekuk. Jadi orang pun pandang. Itu pun pada tahap wanita yang macam pakai loceng kat kaki tadi. Dulu loceng je, sekarang dah ada macam-macam. Ada kasut tinggi yang menarik perhatian pada hukum loceng. Yang ketiga, pakai keychain. Dia tak pakai kat kaki, dia pakai kat beg. Cincung. Orang bertengok. Sama juga tuan-tuan, sama juga. Pun patut jangan pakai apa-apa loceng dekat beg yang boleh membawa bunyi-bunyian. Pada kasut, pada tempat berjalan, kukak pun jangan juga. Begitu tuan-tuan. Baik. Jadi yang mewarnakan kuku ni saya tak pasti. Mewarnakan kuku saya kena kaji balik, ya. Kemudian kita dapat pahala jemaah ke kalau hanya malaikat, kita dapat pahala jemaah ke hanya berjemaah dengan malaikat? Kau ni solat kat rumah je you tahu soft terus dapat sikit. Tak dapat tuan-tuan, jawapan dia tak dapat. Kita seorang-seorang, kita kena dengan masyarakat pun dapat, tak dapat baca dengan malaikat.